sesi kita untuk resah pasaran semasa. Sebentar tadi kita ada PCE data dan final GDP US, tapi sebelum tu saya baca penafian dulu. Dagangan online berisiko tinggi, elak penggunaan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi, ketahui risiko kita dengan online, dapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas. Sesi ini bertujuan untuk pendidikan dan bukan nasihat pelaburan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa, dan dalam dengan saya buat lebih dari 20 tahun. Jadi sebentar tadi kita ada data untuk PCE dan juga final GDP untuk US. Saya cek balik betul tak yang saya update ni. Final GDP 2.1. Saya letak 2.2 lah pula kejap saya betulkan dulu. 2.1. Kalau 2.1 dia tak sampai lagi. Okey. Ini kita bandingkan dengan unjuran. Jadi kalau kita nak kata ekonomi kuat tak kuat, kita bandingkan dia dengan projection. Jadi projection FOMC yang keluar pada Wassalam menunjukkan bahawa sasaran untuk GDP adalah 2.2, kadar pengangguran 4.3, inflasi 3.6, PCE, core PCE 3.3. Jadi ini yang kita letakkan sebagai sasaran. Jadi maksudnya kalau GDP bawah, ekonomi masih lemah. Kalau sama seperti projection, itu dah sampai polisi punya target. Kalau inflasi tinggi, kita kata tinggi tu berapa? Ni tinggi daripada 3.6, tinggi daripada 3.3. Mana dapat tu daripada sini 3.6, 3.3. Jadi apa yang kita nampak adalah inflasi tinggi. Year on year melangkau. Tapi ini sebenarnya dah di price in. Dah dijangka market. Jadi itu yang kita nampak dah. Kita lihat kesan dia kepada US dollar. I don't see big movement. Final result dari bank test. Okey. Sebentar saya cerita dulu pasal pasal data yang baru keluar tadi. Jadi yes, inflasi tinggi. Tapi fahamkan yang berikut. Kita ada pengurusi baru dalam Fed yang kata apa? Dia nak tukar, instead of tengok PCE sahaja seperti yang dibuat sebelum ni, okay, dia nak guna trim min. Dia sama macam Kanada, macam BOC, trim min PCE. Trim min punya ni lah, inflation, di mana data-data yang terlalu ekstrim dia tak ambil. Yang bacaan tiba-tiba naik, turun ataupun ni, sebab dia tak nak data something yang kacau market sekejap, polisi kena tukar, tapi lepas tu impact benda tu sementara, sedangkan nak tukar polisi balik, kesan dia besar kepada pasaran. So itu dia lah. So take it with a grain of salt. Sebab itu kalau anda nampak not really banyak movement market semasa kepada data PCE semasa. Sebabnya dia dah tubuhkan 5 pasukan tugasan khas nak tukarkan pertama yang pasal dot plot tadi. Sebab dia tak nak market jangka, Fed naik rate, Fed turun rate, indeks naik, indeks turun. Dia tak nak benda tu. Ni yang pertama. Yang kedua pasal aset. Ni yang kita ada semalam, awal pagi tadi, kita ada yang Sundi tanya tadi, bank stress test menunjukkan biarpun apa yang dia buat adalah dia buat macam ni Sundi, berdasarkan hari tu punya transaksi, katalah orang bawa keluar sekitar 708 bilion. Kalau tak silap saya lah 708 bilion daripada 32 bank yang ada dekat US. Kalau jumlah ini keluar, boleh tak bank tu semua operate macam biasa?
Jadi apa yang dia orang dapati adalah bank okey, boleh. Kalau jumlah ini dikeluarkan, boleh. Sebabnya apa yang berlaku, kalau anda ingat masa Biden, masa COVID, okey, kita ada kerajaan yang cuba untuk meningkatkan likuiditi pasaran dengan membantu dan pump duit kepada bank. Dan ini adalah salah satu daripada semasa global financial crisis punya ni, di mana akan ada daripada sudut fiskal, kerajaan membantu global financial sejak daripada 2008. Jadi kerajaan bantu dan Fed Fed pastikan bahawa bank-bank semua di bawah Dodd-Frank dan juga Basel punya requirement, dia orang kena simpan some reserve dalam dekat bank dia lah. Jadi kalau apa-apa keluar, dia orang ada duit. Jadi sekiranya Fed keluarkan likuiditi daripada pasaran dengan menurunkan aset dia, nampaknya bank semua dah ready. Faham tak? Dan dia boleh free up duit-duit yang ni dengan dia relaxkan regulation. Dodd-Frank dengan Basel punya requirement. Instead macam saving account kita kan, kena simpan RM10. Kalau tak boleh turun, ada turunkan lah, mungkin RM5 ke, ada free RM5 lagi, kau boleh beli nasi lemak. Lebih kurang macam tu lah. Betul tak saya punya contoh tu? Tapi macam tu lah. Dan sebelum ni, bank-bank bila terima bantuan, dia orang simpan cash tu. Jadi apa yang berlaku pagi tadi? Menunjukkan bahawa bank ready. Even kalau liquidity dikeluarkan, kena faham pada waktu ni simpanan Fed adalah sekitar 6.7. Kalau tak silap saya lah. Kalau dia keluarkan 1 ke 2 trilion, dan fahamkan 1-2 trilion ni bukan satu hari. Dia akan keluarkan secara berkala. Yang ini tadi, stress test ni, dia keluar tiba-tiba 708 bilion. Bank ready. Faham? Jadi biarpun 1-2 trilion dibawa keluar, tapi bukan sekaligus. Apa yang dia buat adalah dia biarkan aset bond yang dia pegang mature, tapi dia tak beli baru. Jadi dia akan secara berkala lah. Mungkin dalam sebulan tu mungkin nilai dia sekitar 5 ke 15, lebih kurang macam tu lah. Slow diturunkan. Bukannya satu hari dia bawa 1-2 trilion. Ni yang bank orang bimbang sebelum ni. Jadi menunjukkan bank ready. Yang kedua, Micron. Soalan dari Micron ni adalah sebabnya orang bertanya, berapa banyak duit masuk kepada AI punya company, kan? Kepada tech sector. Tech sector ni overvalue ke? Boleh ada income lagi ke? Jadi dengan laporan perolehan Micron pagi tadi, okey, Pak Rudin, dia punya ni MU, teman-teman aku tak lukis. Dia menunjukkan bahawa potensi income untuk masa depan masih ada. Untuk financial quarter ketiga, sebab dia punya quarter bermula daripada bulan September. Jadi Jun. Jadi financial quarter ketiga dia menunjukkan perolehan dia meningkat 41.46 bilion. Ini adalah lonjakan berapa ratus peratus berbanding dengan tempoh yang sama tahun lepas. Sebab itu orang nampak masih ada potential untuk pelaburan kepada sektor AI. Itu cerita dia. Dan kenapa kita lihat
pada hari ini, pada penutupan pasaran US, kita dapati Nasdaq semua disokong balik. Disokong balik. Itu sebab dia. Alright, so kita lihat kepada chart satu-satu. Saya berminat untuk membeli indeks, tapi selepas dia buat pergerakan ini. Hanya jika ada pergerakan itu, saya berminat untuk membeli. Saya nak tengok sini ada 5, jangan 3. Kalau 3 dia boleh jatuh. US 30 pun sama. Saya nak tengok pergerakan jelas macam ni. Then this is a buy untuk saya. Saya nak tengok US 100 pun sama. Mungkin ini adalah 3, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau anda nampak macam ni, saya berminat untuk membeli. Itu US 100. Maksudnya US 500 tadi pun sama lah. Tapi struktur ni tak jelas. US 2000 tak minat untuk semasa. Yes. Bank ada duit. Diorang tak keluarkan sebabnya diorang perlu simpan cash. The thing is, diorang tak perlu untuk nak support market. Faham tak Sunbi? Kita tengok, Fed buat benda ni supaya liquidity naik. Yang bantu liquidity itu bukan bank. Fed yang bantu dengan masuk open market operation dia, dengan asset purchase program dia. Jadi itu yang Kevin Walsh tak nak buat. Sebab itu kan orang pergi analisa dengan tengok apa Fed nak buat. Instead of tengok real ekonomi, dengan tengok prestasi players dalam ekonomi, dengan tengok bank, dengan tengok consumers, dengan tengok companies. Orang pergi tengok analisa Fed. Sepatutnya tak macam tu. Faham tak? Kita ada Fed yang bertindak sebagai the last resort punya kalau pinjaman kan. Tapi kalau ada bank yang ada masalah, kalau dia pergi pinjam dekat bank negara, satu market pergi tengok bank ni masalah. Orang tak nak pergi simpan kat bank tu. Habislah bank tu. Jadi itu yang jadi masalahnya. Dan actually sejak dilancarkan pada tahun 2008 all these policies untuk memastikan there is no, kalau anda pergi nak faham cerita ni, anda tengok cerita Too Big to Fail, yang ada orang tua bunyi burung, cakap ada bunyi burung. Anda tengok apa yang dia orang buat, dan anda akan faham a bit lah apa yang dia orang saya tengah ceritakan ni. To go too deep, tapi memang ada masalah. Banyak masalah dia. Sebab tu every time Fed tarik handbrake keluar daripada QE, kita akan ada inflasi, pasaran jatuh. Sebabnya orang dah biasa duit mudah. Itu dia. Okey, yang jelas struktur macam ni. Saya berminat sekiranya kita ada pergerakan ini untuk membeli. Dan cari yang jelas, cari pergerakan jelas. Ini pun sama, but kalau dia buat macam ni, kalau dia buat macam ni, saya berminat untuk membeli. Okay, UK 100 sama juga dengan JP225, struktur yang jelas. Cari apa yang jelas, struktur jelas. Kalau dia buat macam ni, okay. Lain daripada tu, yen pay, kita ada dolar hampir sekarang ni tengah mencecah paras, tengah test paras tertinggi sejak Disember 1986. So sebelum ni dia sampai dekat sini, Kamamoto pergi call Basin, Menteri Kawamoto ke Kamamoto nama dia, Menteri Kewangan Jepun kan. Ni jadi. So hari ni jaga-jaga, ini boleh jadi. Faham? Jaga-jaga Saya takkan trade untuk yen pay, kecuali nak trade
trade AUD-JPY. Kalau nak trade dia lah. Sebab dia tak ada dalam dollar index. Itu sebab dia. Kenapa dollar index? Sebab kalau Bank of Japan intervene, dia pergi jual dolar, dia pergi buy yen. Cari apa yang tak ada dalam dollar index. AUD tak ada dalam dollar index. Itu sebab dia. Okay, so dolar, seperti saya katakan, mungkin kita dah buy the rumor, sell the news untuk PCE tadi. Memang jangka dia tinggi. So, ini mungkin dia punya top. Okay. Dan kita ada pembetulan dekat situ. Itu adalah untuk dollar index. So yang sama lah, kita tengoklah sejauh mana pergerakan untuk ni. Jadi itu bermaksud ini pun kena tukar. Kena tukar dia lah. Nantilah saya tukar dia. Nak jadikan sini 3 dan sini 4. Ini 4. Itu maksud dia. Itu bermaksud untuk gold semasa naik. Macam mana gold? Gold akan naik untuk semasa time frame kecil. So itu adalah lekuk 4 ni. Ni kena habiskan di sini. Dan ini mungkin sebagai flat. Okay, itu gold. So instead of satu lagi ke bawah, dua lagi ke bawah, kita ada satu lagi ke bawah. Silver pun sama. Macam ni lah. Ini kena habiskan. Dan kita sedang buat, faham? Instead of 2 lagi ke bawah sebelum ni, kita akan ada cuma 1 lagi ke bawah. Kita shortcutkan dia. Okay, dan itu bermaksud untuk minyak will be down. Will go down untuk minyak. Untuk Bitcoin akan ada ke atas. Akan ada pergerakan ke atas. Untuk shorter term, akan ada pergerakan ke atas ni. Sama ada di sini, ataupun one molo sebelum ke atas. Itu adalah Bitcoin. Saya tak minat untuk nak buat apa-apa kat Bitcoin sehinggalah bulan 10 nanti. Letakkan dalam kalender anda, letakkan dalam Google Calendar. Mac, Sunbi, dalam Google Calendar 5-10. Apa dia nak buat suka hati dia. 5-10 kita tengok. Okey, dia nak buat apa kawasan ni? Don't. Kita dah ceritakan ni dari sini. Dari bulan 6 ke bulan 4 tahun lepas. Bukan hari ni baru cerita dia. Okey, so letakkan dalam kalender anda. At the same time kita pantau lah. Hopefully dia jatuh banyak ni bukan apa. We can buy lower. Itu dia. Dan Makbul pun dah dengar dah muak dah dengar kan. Bukannya hari ni baru saya cerita sini. Okay, letakkan dalam your Google Calendar. Kita akan pantau dia hari-hari dalam sesi kita. InsyaAllah pada bulan Oktober nanti, 5 bulan. Hari 5 bulan tu hari apa? Hari siang. Okay, so apa dia? Dolar masih ada 1 lagi ke atas. So kita mungkin dah 3 ni habis. Ataupun ini masih 4 dan 5. Either one. Kalau dia ke atas, then kita akan ada 1 lagi. Kalau dia ke bawah, then apa-apa hal pun 1 lagi. Dia pergi tak kembali. Itulah. Kena tengok. Kan terlepas. Antara caranya DCA. DCA anda just masuk. Tapi apa dia kalau nak kurangkan, saya buat DCA untuk dia. Isnin. Okey lah, 6 lah. Isnin. Ada apa-apa news tak 15-10?
Is tahu, is itu check apa tak is, aku pun tak ingat is. Sama ada ni besar kemudian inilah, dan ini adalah flat. Kalau dia buat flat kat sini sebab dia reset, jadi apa dia, itu adalah lekuk 4. Tokenisasi. Okey. Tokenization dah ada dah sekarang ni sendiri. Tokenization apa? Sekarang ni boleh pergi je, anda pergi tengok dekat banyak platform, dah ada dah boleh beli coin Apple, dah boleh beli coin Microsoft, dah ada pun. Tak tahulah apa cerita dia kan. Saya tengok dia lebih kepada cerita liquidity. Mungkin bulan 10 pendapat market kepada Fed contohnya bertukar balik, Fed lebih easing or whatever lah. Regulasi mungkin lah. Sebab kalau kita nak tengok fundamental dia, basically untuk coin ni semua adalah liquidity. Ada tengok liquidity US dollar naik, Bitcoin naik. Orang tengok, maksudnya orang tengok Fed nak turun rate ataupun nak easing, Bitcoin naik. Bila orang dah bertukar pendapat bahawa Fed akan mula lebih tighten, lebih ketatkan polisi dia, kita dapati Bitcoin jatuh. Itu dia lah. Okay, so saya masih berminat, saya akan tunggu untuk swing untuk dolar ni apabila kita sampai kat sini dan kita buat 5. Okay, another possibility ini adalah 3 dan 5. Kalau itu berlaku, kita akan lengkapkan the whole thing untuk dolar kat sini sebagai W X and Y. Tu dolar. Okay, itu alternatif dia. Okay. At the moment, ini yang kita nampak. At the moment. Sebab dia tak lengkap lagi 100% ribu. Itu saja, tak ada sebab lain. Tak tahulah dia nak rate nak buat apa ke. Saya tahu dia tak lengkap lagi 100%. Satu saya lukis ke bawah. Itu saja sebab dia. Alright, jadi kita berhenti sekejap. Ada 2 lagi topik kita akan cover lepas ni. Kita mula balik topik saya daripada topik 1 mengenai pembentukan minda pedagang atas talian, modal dan juga masa. Jadi kita berhenti sekejap. Kita sambung dalam 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.